tengah cari rumah dekat Air Keroh ke tu? Belakang saya ni ada satu perumahan baru dekat Air Keroh. Kalau anda berminat, jom tengok video saya ni. Put your hands up, feel Bagan the beat, DJ Janelle Guys. Segala Remix. ni kalau tak orang meninggal ni, padu besi dia berat. Tahan lama. Ini pintu depan pintu depan dia pakai sliding door lah. Tapi sliding door ni jenis yang tebal jugalah. Boleh datang tengok kalau tuan nak boleh kirim macam mana sliding door ni. Okey, ini ruang tamu ruang tamu dia bersambung dengan terus kedai ni. Okey, ini ruang tamu terus kedai ni. Okey, so nampak luas lah kat situ. Okey, dah ada sambungan wifi, antena untuk TV dan juga 4 plug lah. Okey, ni kira murah juga pemaju ni. Ada lagi 2 plug dekat bahagian dinding dining lah. So cukup lah untuk kegunaan semua. Ada 6 plug kat ruang tamu ni dan juga dining ni. Okey, ini yang special pasal rumah ni lah. Dapur dia bersebelahan dengan dining area. Jadi bersebelahan dengan dining area. Dia tak nampak terus ke ruang tamu Dia tak nampak terus ke ruang tamu, tapi dia betul-betul berhadapan dengan dining area. So dia punya bil api sangat nice. Bila dapur ni berhadapan dengan dining room, anda boleh buat ala English style lah. Kat sini anda taruh tabletop kan, ini dah siap. Makanan tu anda bawa ke ruang sini. Jadi dia smart lah. Jangan risau, ruang tamu tak nampak. Berada kat ruang tamu tak nampak apa yang berlaku kat dapur lah, tak nampak. Dia betul-betul bersebelahan dengan sini lah. Okey. Ni ruang dapur pun ada 2 plug kat sini. Bermaksud kat sini anda boleh buat tabletop hingga ke bahagian sinki lah, untuk masak-masak. Sini pun ada 2 plug. So terpulang anda nak buat belah kiri ataupun belah kanan, dua-dua ada plug lah. So kalau anda nak buat belah sini pun dah ada 2 juga plug. Jadi total plug dekat dalam ruang tamu ada 4. Kalau tuan-tuan nak buat tabletop sebelah sini pun boleh. Jadi kita pisah dekat sana lah. Okay. Ini ruangan sebelah dapur Sebagai dapur dekat tengah, jadi kita ada ruang yang luas sehingga ke pagar belakang sana lah. Kalau lah kata anda tak mau masak dekat dalam, kan tak nak masak kat dalam rumah, so anda nak buat wet kitchen dekat luar, so ini ada ruang yang cukup untuk kita bertempur dengan dapur lah. Sana pun ada ruang tambahan jika anda nak tutup menjadikan dia tempat untuk simpan barang ataupun dapur basah yang lebih panjang, dan juga ruang untuk mendobi. Boleh, tak ada masalah. So anda boleh buat macam-macam kat ruang ni. Desain rumah ni tuan-tuan boleh pilih. Kalau kata tak nak makan dekat sini pun, tak nak gunakan masak dekat sini pun, ruang ni boleh jadi ruang dining juga. Jadi ada juga ada pilihan dining kat sini. Okey, menarik kan? Ni tanah lebihan di belakang lah. Kalau nak kata sini nak tutup, sini boleh buat tanam-tanam lah, hijau-hijau, cili padi ke serai ke kan, kunyit dekat sini. Ini bilik belakang. Bilik belakang ada tingkap, jadi terang lah. Ini pun bilik yang ketiga pun sama, ada tingkap. Jadi semua bilik kat dalam rumah ni ada tingkap. Bilik air ni dah 7 kaki tinggi tiles dia. Shower ala-ala hotel tu. Ini ruang bilik master. Ruang yang cukup untuk anda bersama suami. Ini dia punya area dia. Ini ruang depan, tingkap depan.
ada aircon dah ada switch aircon, dah ada power point kat atas. Nampak? Okey, dah ada switch aircon. Dia ada plug kat sana. Okey, ni pula bilik air untuk master bedroom lah. Okey, pun sama dah ada water heater kat bilik. Water heater. Okey, water heater dah ada. Kita nampak wiring kat atas sana kan. Okey, pun tiles 7 kaki tinggi lah. Nampak cantik. Dan ada separation antara shower dan ke sini. Jadi air mandi tak ke sini lah. Okey. Carport. Dah ada water drain daripada atas. Jadi air tak bertakung lah di atas bumbung dan menyebabkan bumbung bocor. Slab bocor tak ada. Okey, ni ruang muat untuk 2 biji kereta lah.